Ada? Tu. Kena ada. Ada? Tahu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat sekalian. Geng, video ni agak gelap sikit lah intro aku ni. Sebab apa? Memang malam geng, memang malam. Apa boleh tengok tu. Dan tengok lah ni kedudukannya sekarang pukul 9.30. Okey, so kami baru perjalanan bergerak. So kita nak bergerak hari ni malam. Dan hari ni aku nak try main kelong. Oh, lama kan 3 kelong. So insyaAllah malam ni kita naik kelong. Kami suka jenis tak plan, tiba-tiba teringin nak mengai. Tengok pukul 9 pun naik kelong. So kita target besok insyaAllah lah kot petang tu kita balik lah. Okay, so hari ni aku tak main seorang-seorang. So kita ada sahabat kita tolong main bil kita kat rumah. So kita ada apa tengok. Oh dia Malam ke malam. Otak seminit. Biak lebih. Nak piak lebih. Kita ambil balik. Kalau apa selalu follow aku petawa piak lebih ya. Okay, so kita ada Shadow Ikhlas. So kita ada Cik Godik kita. So dia main bil aku. So ini perjalanan kita dekat kita nak pergi di kelong area-area Teluk Bayu je lah. So ini bukan kami 2 orang ya. Kita ada lagi 2-3 orang yang tu kot sahabat kita. Saya aku kenal ya. Okay, jom kami dah nak bergerak. Dah lambat lah, tapi saya pergi nak singgah kasih dulu kot sebelum nak naik ke kelong. Okay gang, nanti aku akan update balik kat atas kelong lah. Sebab aku tak boleh rakam atas boat dan sebagainya. Sebab gelap, memang gelap. Okay, stay tune, saya pergi tengok macam mana gang. Aku akan update balik atas kelong. Stay tune, bye. Assalamualaikum. Okay gang, so kita dah sampai di atas kelong yang aku beritahu tadi. So tadi aku dengan Cik Kunik dari perjalanan tak boleh buat lah sebab dah gelap. So kalau hampa tengok jam sekarang pukul 11 suku baru sampai atas kelong. Sebab tadi kami berhenti dulu makan nasi. Dapat nasi kat Cik Kunik, dia dapat nasi, kita makan nasi dulu lah. So lah ni 11 suku. Tapi 11 suku ni kira antara rekod yang awal lah. Sebab itu rekod yang paling lewat atas kelong pukul 1. Itu tak boleh potong je. Okay, so dia dah Cik Gonik tadi lepas tu tengok. So kelong ni sempoi gang, malam-malam lampu cerah elok. Boleh nampak Amat recommended. Okay, okay. Kita ada yang kedua, kita ada KRFC. Lima dia punya besar. Dia kotak. Geng-geng main ke sebelah. Lepas tu kita ada Syarul kan. Kita ada Syarul Shiro dengan kita punya apa tengok tu. Cipu kita hamba tengok boleh duduk mengangkang tu. Okay, so kita ada Jasmine. Okay, so maksudnya hari ni kami dalam 5 orang. 5 orang tapi hamba tengok keliling dia. Oh dia tu semua chalet. Kawasan ni lah ni dah jadi kawasan tumpuan untuk chalet mengai. Berapa? 1, 2, 3 tu berapa puluh bilik tu dah. Okay, so lah ni Teluk Bayu dah dikenali dengan sebagai tempat mancing. Tempat mancing santai lah. Nak ikan besar-besar tu insyaAllah lah dah. Dikenali oleh okay, jom kita nak set up dulu. So kita tengok macam mana malam ni. Kita cuba dulu sikit. Kalau mengantuk kita lena. So kita tengok macam mana lah. Esok kita sambung balik. So apapun, jom aku nak set up dulu. Balik-balik rod. Lepas tu kita tengok macam mana. Bye, stay tune. Okay kan. Aduh, lepas beli kat umpan dia hidup pakai dua. Tapi tak banyak tu udang hidup sini. Oh, lompat tu. Udang ni udang murah. Dia tak besar. Dia seseh ni ya. Bubuh luar. Tak jalan sangat. Bubuh dalam 4 ekor. Terakhir lupa rambut ni. Rambut 5 mata. Kita try lah. Rezeki ada lah. Malam-malam lah. Sorry again, aku tak pakai lampu ni. Agak lampu atas ni ya. So kalau nampak tak nampak, saya ikut tukar lah pakai lampu.
bang. Nak ikut kan ni. Okey. Ni cetek lah. Tak tahu tali dia pergi ke mana kan, tak nampak. Kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Benda tu kena pakai mata kaki. Okey, letak sini ya. Apa je kau update. Tak nampak Okey. Tak nampak sebab kena duduk belakang. Geng, selamat pagi. So malam korang boleh tengok ke Bali Road. Lepas tu aku tunggulah sejam, ikan tak makan. Pagi aku pun tak larat, menteri bayar ubat sebelum mengai ni. Aku tidur kan. Tidur lah, pukul 6 tadi pun jaga main subuh. Sampai lah. So lah lebih kurang 6.45 macam tu. Okay lah, so kami sesi ni sampai petang. So depan ni geng tak tidur kan. Oh, semalam je lah cikgu. Lucu lah. Pagi juga tu. Lucu lah, ikan apa tu? Tak basi ikan apa? Ikan kebasi. Apa yang pastinya? Gol-gol kan. Lucu kan? Gol-gol. Lucu. Oh, semalam. Kejam. Oi. Tu lah semalam masa aku tidur, dia kata ada Tu pun nak dapat ada monster tarik sekok besar. So hampa tengok dalam video Cikgu Nick dengan Bobby je lah. Sebab dalam video aku tak ada, sebab aku dah liner semalam, dia hanyut. Right weh, letih. So pagi ni sampai petang kita tengok macam mana. Kalau ada rezeki insyaAllah okay. Stay tune, aku nak mandi dulu, aku nak makan. Kita sambung mengai, bye. Boleh naik udara lipan lo. Oh, pandai kan. Umpan je nak. Daripan makan weh. Makan ke lekat tu? Kat itu lah. Lekat lah. Oh ni. Ni hantuk atas ni. Atas Jasmine. Boleh nasi apa? Boleh nasi. Ya, rezeki. Epa dia boleh hemat tengok sambil kita tunggu makan tu kita breakfast dulu lah. Kau. Cikgu Nick dengan Jasmine. Bismillah. Kena nasi gulai pula. Bismillah. Okey lah. Follow breakfast. Aku pergi makan. Jom sambung kan. Okay geng, so macam biasalah. So bagi kelong yang first time aku main, jadi hari ni aku akan review sikit lah kelong ni untuk tatapan hampa semua. So pada yang berkesempatan hampa nak try kelong ni, hampa boleh lah try. So aku showkan juga kalau kata hampa nak main, hampa boleh main. Okay, so kelong ni hari ni lokasinya di Teluk Bayu, Sungai Petani, Kedah. Dan aku mulakan aku review kelong ni dengan pelantak lah kan. Okay, sebab pelantak ni jarang ada kelong yang ada pelantak yang besar macam ni. Dan juga dia punya design dia macam ni kan. So kalau main ramai-ramai tu selesa lah. Okay, jom. Pertama yang nampak tengok ni, pelantak yang aku sebutkan tadi. Nampak pelantak lah. Pelantak dia berbentuk T kan, dekat sini. So dekat sana ujung dia. Dan yang tadi tu aku kata pelantak dia berbentuk T. Dan dia letak ni besi-besi ni kan, sebagai penghadang. Sorry geng, aku hari ni sesemar sikit lah. Memang mengai ni tak apa nak shock sebab semar. Wah, sampai aku beli kat dia Panadol. Tengok bot ni tolong beli Panadol kat aku kan. Oh, semar teruk ni. Nampak? So macam aku duduk ni, so dia ada juga rod holder. Tapi rod holder dia tak banyak lah. Rod holder dia ada lebih kurang 2 je dekat sini. Bawa tali je kan? So kalau kata hampa nak ni, bawa tali lah. Macam semalam masa aku duduk tengah tidur tu, ada sekok mereka kata ikan apa tak tahu, memang kasak, tarik rejam masuk bawah tu kan. So mesti baik daripada pegang sebab tak ada rod holder kan. Tapi tak naik juga lah, lucut. Biasalah kami ni kalau main kelong, kalau lucut besar-besar bah. Okay, so ni. So dia bagi meja juga di setiap bucu ni. Yang boleh tengok, meja boleh letak lah Pak kata macam kami tak ni. Kursi pun disediakan. Okey lah bagi aku. Mana nak dapat. Ada orang kadang dia bagi ni saja lah. So selesa dia ada. Yang penting kelong ni geng, yang payah dapat area Teluk Bayu ni satu lah. Dia ada karan dan juga dia ada ayak. So dia elektrik, dia ada ayak. So payahlah nak dapat. Kadang aku duk pi yang dekat area Teluk Bayu ni, kadang dia banyak pakai solar lah. Tapi dekat sini memang full dia tarik daripada darat. So dia ada karan, dia juga ada, dan juga dia ada ayak ayak bersih. Saya ikut tunjuk hampa lagi. Okay, so ni macam yang aku masukkan tadi, kita ada area-area untuk kita bersantai mancing. Nampak? Yang ni bukan bagi geng, yang ni hak Bobby punya. So nasib baik lah ni.
Gadak semalam rod dah planting lah. So kita ada yang ni lah angler kita hak semalam. Oh, lucu lah. Ha? Sak lah. Dia masuk bawah tong kan. Lepas tu Buat puang. tak boleh nak buat apa. Okay, so kita ada meja juga. Dia sediakan ujung sini dengan berbumbung. So okey lah, tak ada masalah. Sampai boleh duduk santai-santai dengan kawan-kawan macam ni, macam kami start ni. Dan dia juga ada satu pot untuk hampa barbecue. Sebab dia ada satu tempat pot untuk barbecue. Kalau kata hampa nak main, hampa nak santai-santai, nak bakar-bakar sambil mancing kan, boleh lah. Tapi Arang kena bawa sendiri lah, Arang kena bawa sendiri. Betul lah cikgu lah? Betul ya? Nampak? Okay. Tapi basah. Tak apa, basah boleh jemuk balik. Okay. Ni yang aku katakan tadi. Nampak view belah sana pun ada bumbung. Belah sana ada lampu, belah sini pun ada lampu. Okay, so setiap pondoknya disediakan lampu. Okay, jom aku jalan lagi. Tunjuk hampa. Ni lorong ni pun kiri kanan hampa boleh mancing. So memang besi mengadang ni cantik lah untuk protect anak-anak kecil ke apa dan sebagainya. Lorong ni pun ada lampu kan. Okay. Ni area-area. Dan dekat sini, dekat kelong ni dia ada sediakan 2 bilik. 2 bilik. Kelong ni sebenarnya kelong lama kan, kelong lama. Tapi dia dah renovate balik, dia buat ada 2 bilik, satu bilik yak dan juga dapur untuk hampa boleh lah kalau kata main dengan family ramai, boleh pecah 2 bilik dan sebagainya, kaki perempuan kata pulang lah. Okey. So ni bilik yang pertama. Aku tunjuk. Okey, ni bilik pertama. Semalam aku tidur sini lah. Malam aku makan-makan ubat kan, aku tidur sini memang aku lena. Okey. Ni bilik yang pertama. Bilik ni pun ada lampu. Okey. So dia sediakan bantai dekat hampa, dia sediakan juga toto dan juga dia sediakan tilam. So tingkap kecil ada, boleh buka kalau angin. Dan dia sediakan kipas kan. Hampa tengok ni. Nampak? Buka plug. Nampak? Angin. So kipas angin dua ni memang berfungsi dengan baik. Semalam aku tidur, malam aku buka kipas sebab panas kan. So nampak berfungsi dengan baik. So boleh charge telefon. Nampak macam aku charge telefon ni. Nampak ni, ni aku charge telefon. So maksudnya dia memang ada elektrik lah. Tak ada masalah lah kalau hampa main sini risau takut tak ada elektrik, pakai solar tak. Yang ni memang full elektrik kan. Semalam aku buka lampu tidur pun okey. So okey lah bagi aku. Kalau kata yang ni 5-6 orang nak tidur dalam bilik ni pun boleh je, tak ada masalah. Dan sebelah sini sana dapur saya aku tunjuk. Dan dia ada satu bilik yak. Okey, bilik yak. So kalau hampa nak mandi ke, hampa nak membuang ke, boleh lah. Okey, so yang ni so toilet dia okey lah, toilet jamban duduk, bukannya Jason King punya. Okey. Dan dia sediakan ayak bersih. Nampak? Tu. Ayak bersih kan. Okey lah, boleh lah nak mandi, nak basuh. Ni dia dah sediakan satu tong yang dia tak ada ayak. Bagi aku okey lah kan. So dia ada ayak, dia ada elektrik, yang tu yang penting sangat-sangat kan. So bagi aku keselesaan tu kurang, tapi dia ada utility tu, dia ada ayak, dia ada elektrik. Okey. Jom kita tunjuk hampa lagi. Dan dia ada sediakan dapur. So ni sinki dia yang pertama. Ni dia sinki, nampak ayak. So kita ayak bersih. So tadi kami basuh pinggan sebab semalam kami dah masak kek, Maggi ke, dan sudah kami buat cucuk. So boleh dah. Pinggan, cawan, periuk semua disediakan. So hampa tak ada masalah dah. Hampa boleh main. Hampa just bawa barang-barang sikit dah. So telok ni telok yang kami beli semalam. Dan dia ada satu ruangan masak. Ruangan masak kat sini. So tadi kami masak kan. So gas ada. So dia ada sediakan minyak, bawa sendirilah. So periuk kalau hampa rasa tak confident periuk dan hampa nak bawa pun okey. Tapi kami pakai semalam okey lah. So periuk nasi pun ada. Facilities dia alhamdulillah. Nampak kat sini, kat dapur pun dia takut hampa panas. Dia sediakan kipas. Dan peti ais. Nampak? Berfungsi kan. Berfungsi dengan elok. Nampak ni sejuk ni. Sejuk, berfungsi dengan elok. So kalau kata hampa nak dapat ikan besar-besar, hampa nak letak dalam ni pun boleh. Dan satu-satunya kelong yang kopi disediakan freezer. Tu. Ni aku rasa barang toke dia ni kot anak-anak ikan, kot dia nak bagi makan ikan kolam, ikan cangkak dia. Okey. Dia ada bagi freezer juga satu. So kalau hampa barang-barang hampa, ais ke apa kan, hampa letak situ pun boleh lah, tak ada masalah. Okey. Ni bahagian belakang dia. So bahagian belakang pun hampa boleh mengai. Hampa boleh mengai. Ni, hampa boleh mengai kat sini. Nampak kelong ni dia dengan darat tak jauh pun. Dekat sangat-sangat. Walaupun dekat, tapi hampa perlu main sini naik bot. So dia tak boleh lah hampa nak terus jalan kaki ke main. Sebab dia memang kena naik bot sebab dia terpisah. Tu jeti yang depa buat. So jeti dengan rumah ni dia terpisah. So hampa still kena main naik bot.
Okey, ni belakang kelong dia yang tu tunjuk. Yang ni ada ikan, tapi ikan dia dah belah agak, tapi tak banyak lah. Yang ni ikan-ikan dia belah. So dari sini pun boleh mengai. Boleh mengai kan. Okey, nampak tu. Ni view dia lah, aku bagi view di belakang kelong. So dia dekat dengan darat lah. Dia dekat dengan darat. So ni view belakang. Jom aku tunjuk lagi. So tadi satu bilik, tadi bilik yang pertama. Jom aku tunjuk bilik yang kedua kan. Okey. Bilik yang kedua dia ni Alibaba sikit lah sebab dia tutup dengan canvas ni je. Tapi dalam ni besar. Nampak? Besar. Dan sama juga ada kipas, ada elektrik. So maksudnya benda ni angin sama sampai. So kalau kata hampa nak buka tingkap, hampa just buka canvas tu je lah bagi cerah. So dekat sini sejadah, tilam, kursi semua disediakan. So hampa boleh pakai lah dekat sini. Okay, so tadi kat sini bilik ni besar. Bilik ni 10 orang, 12 orang bagi aku tak ada masalah lah kalau hampa nak tidur. Okay. So standard lah bilik-bilik kelong yang mana disediakan dia memadai lah. So life jacket pun ada dalam tu kalau hampa nak try. Okay. So kelong ni dia ada, dia bagi 2 bilik. Dia bagi 2 bilik, satu bilik yak. Dan yang pentingnya pelantak daripada sini hampa boleh tengok pelantak untuk mancing dia. Oh sangat besar kan. Nampak manjang kot ni. So semalam kami duduk dekat sini lah. So mereka mengai semalam sebab aku tak larat, aku demam sikit. So aku makan ubat malam aku tidur lah. Okay. So InsyaAllah lah kalau kena hari dan juga air elok, maybe hampa dapat lagi ikan saiz. So kami hari ni dapat jugalah beberapa ekor ikan. So nanti hampa tengok dalam video ni macam mana. Okay. So kelong ni dia, aku yang aku suka satu je sebab dia ada elektrik, dia ada ayak. So tadi aku dapat mandi dengan tenang, aku pun dapat membuang dengan tenang. Dan bila untuk kami yang nak rekod ni, so kita memerlukan cahaya dan malam dia ada lampu. So jaranglah kelong-kelong air Teluk Bayu ni dia ada lampu secerah ni. Kopiah itu celik Bitara pun okey. So yang lain majoriti dia pakai solar. Dia pakai solar. So agak ni sikit lah. Okay, so hampa boleh tengok dalam video aku suasana malam sikit yang aku sempat. Dan juga siang ni lah aku mengai. Sebab aku ini, aku tak berapa nak mengai sangat. Memang aku banyak aku tidur lah kan. Aku tidur sebab aku tak pernah sihat. Sebab aku demam dan aku makan ubat, aku lena. Pagi tadi pun aku bangun sihat semain subuh tu makan ubat, aku lena. So lambat sikit lah. Okay geng, so apa pun jom kita tengok aku mengai dekat kelong. Kelong ni diberi nama kelong apa? Kelong Pak Ngah Mi ke apa ke aku tak tahulah. So aku akan letak nombor telefon. So kalau tak nak mai, apa boleh mai lah kat sini. Okay. So harga aku tak pasti sebenarnya sebab aku takut aku nak abang harga, takut aku salah kan, sebab ada yang kata berapa ratus dari ni. So aku tak boleh nak abang. So maybe hampa boleh contact lah owner ni. So hampa boleh telefon dia kalau hampa rasa nak mai dengan family ke, nak main dengan group ke, nak main seorang dua ke, hampa tanya dia lah. Okay gang, stay tune. So tengok ni aku mancing di kelong Pak Su Mi pula, Pak Ngah Mi. Okay gang, bye, stay tune. Gambar Ya, Syaru dah masuk. Oh, Caru Sumbat. Caru apa? Caru Sumbat Syaru saya ni ya, saya tu dia ada ke? Lepas tengah. Main lepas tengah. Oh, macam mana idola kita? Ada? Idola kita je lah. Woi, jangan. Caru tu. gantung lah Min. Ada kantor setengah. Tapi dia telah sampai dalam. Dia memang dia telan lah. Cok kepala okey ya. Okay lah, janji ikan. Yang dia di ikan tu lah. Okey. Oh, elok tengah-tengah panas ni dia bagi ikan. Bau pula rasa sejuk sikit. Kan? Ada? Tu. Ada. Ada. Tahu. Oh, kena duduk tadi lah. Oh, dah lipat. Dah lipat. Masuk ranking. Allah. Aduh. Ranking masuk ranking. Terkeluar pula. Jangan lipan. Aduh, sayang Aku dah tengok dah dia menyuk je sikit tadi. Tak rezeki ya. Oh, banyak orang menega. Berapa ni? Berapa ringgit ni? Atas tapak harga lain. Wah, tengok mobil punya stok. Oh. 8 patut warna kita pergi kedai semua habis. Dia borong semua.
Habis oh. Harga hotel Kelong 5 Agak. ni. Oh loh, aku pergi cari semua habis banyak ni dia ni. Tu. Ni kau. Apa ni? Oh. Akhirnya dia main dah. Dia. Kamera Jasmine. Kita sudah masuk. Okey ya. Ada ya kita masuk okey. Bagai kayu. Sampai wah. Dia dah. Oh, lari. Jauh. Dang. Kapal. Dia. Oh, 2 ekor. Dia. Oh, ikan. Jauh. Oh. Aduh, jauh. Oh. Lawan. Ni dia. Ni kita nak cari. Tak beli ikan. Itu dah tahu dah. Dia geng. Lesen. Cincang group semua dah. Oh, nak terbalik. Diri tak betul lah. Alhamdulillah, rezeki ya. Package. Ha? Jadi tak berlaku. Jadi, ya? Tak perlu. So, kita dah dapat lesen. Kan. Kami sebenarnya mai Kelong nak cari ikan ni ya. Ikan cincaru. So aku dapat sekali strike 2 ekor caru dan juga gerut-gerut. Aduh. Biar lebih. Jauh lah. Takut. Takut tali. Kenapa ni? Ui, ikan gerut. Kan. Siapa ni? Ni tebal pipi. Siapa? Kapal? Siapa ni? Apa? Ha? Kapal? Tapi dia ni loh, dia jenis ada sirik panjang loh. Banyak belakang. Ada balung. Ada baru. Tak ada balung. Pandai ya cikgu. Wih, tali aku sangkut. Wih, dah caru. Oh, pandai ya. Kamu pandai lah. Dapat cik Jaru. Oh, ini abang banyak pandai oh. Oh, yo. Caru ya. Ini abang oh. Memeh. Memeh ya. Ini abang banyak champion oh. Champion ah. Banyak champion oh. Saya di PCB kan. Aku baru buang nak buang tak. Memeh. Belah belakang tu. Memeh. Dia dah apa aku tak tahu. Apa jadi? Ha? Aduh. Jadi. Oh. Lembu. Kan. Apa? Ada ikan geng, ada ikan. Ingat kot daun baru ni, mulut sama daun baru ni. Nak ambil ni? Ha? Ambil. Nak makan kan? Ismin, nak makan kan? Bobi ya. Min nak makan kan, kita ambil. Apa nak makan kita ambil. Ni ambil kain tak? Kami hari ni santai-santai ni. Tak mau milih kan ni.
Uish, makanlah tak nampak lagi. Hari ni dia tak boleh milih langsung ni. Oh, yang tu banyak macam doa lu. Okey, terlepas lu sikit. Pokok dah daun baru lah kan. Okey no? Okey ya? Okey. Ha? Ada rezeki. Ada rezeki ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Oh, lepas ni adik-adik kan. Baju tak pakai. Wih, makan dah. Tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi. Baru tak lah. Pok dia tu. Makan dah. Oh, kita baru tak lah. Tak pegang kok. Yelah, isi macam ni kat kumpau. Jadi kau tali ni bantu eh. Isi tak mau kumpau ni. Baru tak lah makan dah ni. Tak boleh. Mana cikgu ni pun dah pakai talian hayat terakhir. Ha? Dalam Ahad. Dalam satu. Ahad. Maksud dah Ahad lah. Tak ada hal lah. Oh, ni mesti dah lipat ni. Itulah. Dia slow makan tau. Dia main slow, dia tarik kan. Lipat ni. Ada lagi. Dia pisau tu kan ni. Dia tarik dia lepas. Lipat ni. Biar ada rajuk sama sikit. Isi memang hilang kumpau ni. Cari hilang kumpau ni. Ikan apa makan lah. Tapi target nak cari ni lah. Apa? Caru. Nak caru ni. Kui, pakai mesin atas. Lanjut. Macam main udang galak dah. Dia udang ni. Sekejap lagi, dia putih. Kalau putih tu dia udang lipan. Lanjut sikit. Main. Udang lipan pun boleh lah. Dia easy. Dia easy. Ha? Ada. Oi. Dia terasa jadi. Ha. Yes, ya, menekan kan. Oi lawan. Biar lebih. Woi, tak sah. Woi, biar lebih oh. Bumbur. Gak. Oh. Pandai ya. Dah kopek. Dah kopek apa lu ah. Oh, biar lebih. Biar lebih. Ini kita nak cari. Sen ah. And Okey. Dia pas. okey, nampak dia jauh. Nampak jauh. Pandai abang ni mengai ya. Oh, sorry. Oh. Leo tadi. Ada balah, ada juga kan balah. Reflection tu. Ada. Dia dah. Dah ikan. Loban. Berikan tu. Dia ada balah-balah. Dah geli-geli. Ikan ni dah makan apa? Yang benang ikan apa bukan apa dia punya apa lah. Bak. Oi, tekan. Tekan tu. Oh, Haji Gerut-gerut. Gerut. Oi, dia panggil dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabat aku sekalian. Okey gang, so aku ingat sampai sini sajalah sesi hari ini. Kami memancing di atas kelong Pak Ngah Mi. Ini di area Teluk Bayu. Dan alhamdulillah lah, ada juga rezeki sebenarnya walaupun tak banyak. So kita ada, yang penting ikan target kita gerut-gerut ini dapat gerut-gerut pula apa? Ikan apa ni? Cencaru. So ikan cencaru kita dapat juga lah walaupun tak banyak.
ada lebih kurang 4 atau 5 ekor je lah. Tapi Alhamdulillah lah, maksudnya cencaru masuk. Walaupun kelong ni dekat dengan darat pun caru masuk. So Alhamdulillah lah, ada rezeki. Yang penting geng, kita sebenarnya kita dapat santai-santai dengan kawan-kawan tu kira rezeki. So kalau kata dapat ikan adalah bonus. Yang penting sebenarnya kita nak hilang stres lah. Okay geng, so apapun, jangan lupa subscribe channel ku. InsyaAllah geng, kita jumpa minggu depan. Stay tune, bye. Assalamualaikum.